Saya ada jugalah beberapa kali bersembang dengan orang dewasa yang mungkin umur dia tu dah lebih 30 tahun, tetapi hidup tu rasa macam tak ada hala tuju, di mana mereka rasa macam mereka tak tahu apa yang mereka buat dalam hidup. Mereka tak tahu apa benda yang memberi mereka rasa excitement, maksudnya passion mereka. Mereka mempunyai kerjaya yang tidak memberikan mereka satisfaction, dan mereka meneruskan kehidupan tahun demi tahun tanpa mengubah laluan hidup tu. So, bagi saya, kalaulah korang berada dalam fasa yang macam ni, umur tu mungkin dah lebih 30 tahun, dan masih lagi tak tahu apa yang dibuat dalam hidup, kamulah stop there, maksudnya berhenti seketika dan cubalah kenali diri sendiri ni. Apa sebenarnya kemampuan diri, apa yang diri boleh buat, apa sebenarnya membuat kita rasa excited bangun setiap hari. Kalaulah bidang pekerjaan, apa yang kita buat setiap hari tu tidaklah memberi rasa kebahagiaan pada diri, adalah lebih baik kita tukarlah haluan tu. Tak terlambat pun dah berkahwin, dah ada anak. Plan, buat perancangan macam mana nak ubah direction hidup supaya mempunyai hala tuju yang lebih membahagiakan diri.